Hijrah itu apabila dia hadir dalam majlis ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia dapat. Inilah hijrah sebenarnya. Dan untuk membuatnya, untuk melaksanakannya merupakan perkara yang berat. Maka doalah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dan menyaksikan rancangan ini sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah agar kita istiqamah kekal iman kita hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah dikasihi oleh Allah. Malam ini kita sambung kajian kita tentang sirah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena belajar sirah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana ketika kita berselawat, kita selalu menyandingkan antara Nabi dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang selalu mempropagandakan masalah Ahlul Bait adalah orang Syiah. Seolah-olah mereka adalah orang yang paling cintakan dengan Ahlul Bait. Dan orang kaum muslimin yang Sunni kerana takut dituduh Syiah juga, akhirnya alergi dengan kata Ahlul Bait. Dan bahkan mereka enggan untuk mengetahui lebih dalam tentang Ahlul Bait. Padahal kita yang Sunni inilah yang sepatutnya lebih mendalam tentang Ahlul Bait. Supaya apa? Supaya kita tak dikecoh. Supaya kita tak ditipu oleh orang-orang Syiah yang mana mereka hanya menghadkan beberapa orang saja yang dikira sebagai Ahlul Bait. Selebihnya mereka kafirkan. Kerana apa? Kerana ada tujuan, niat-niat terselubung yang mereka punya. Yang tujuannya supaya kita lari daripada jalan yang hak dan kita juga membenci para sahabat Nabi SAW. Itu sebenarnya yang dia nak. Dan keluarga Nabi SAW, ketika kita solat, kita berselawat kepada Nabi, dan ia sebagai salah satu rukun ketika kita solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Tapi ramai kalau ditanya siapa tu keluarga Nabi, macam mana perjuangan mereka, macam mana kerapatan mereka dengan Nabi, ramai yang tak tahu. Oleh sebab itu hampir di mana-mana tempat, mana-mana masjid, kalau hanya cerita tentang sirah Nabi saja, sirah sahabat ada sedikit, tapi sirah keluarga Nabi sangat-sangat jarang. Kerana jarang itulah kita timbulkan, kita ulas di tempat ini yang supaya kita lebih mengenal siapa itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada malam ini kita dah masuk pertemuan kali kelima. Betul tak? Betul. Pertemuan kali kelima dalam sirah keluarga Nabi. Dan seperti biasa, setiap kali kajian saya selalu memberikan satu tajuk. Dan tajuk ini supaya kita tahu ke mana arah perbincangan yang akan kita ulas pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini adalah kerinduan membawa maut. Kerinduan membawa maut. Siapakah rindu? Siapakah yang rindu yang menyebabkan ia terbawa kepada maut? Bukankah kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang bernyawa mati. Rindu tak rindu tetap mati. Namun ada orang yang mati kerana terlampau happy. Dia dapat berita, dia dapat apa? Dapat hadiah besar. Dapat orang bagi hadiah besar, tertiba terkejut dia, ketawa, mati. Ya kan? Ada juga orang mati kerana sad, kerana sedih. Tapi ada juga orang mati, ada orang yang wafat kerana apa? Kerana menahan rindu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun ada seorang suami yang cintakan kepada isteri, padahal banyak lagi wanita-wanita lain. Tapi ketika istrinya meninggal, dia pun menahan rindu kepada istrinya, akhirnya pun terbawa sakit dan dia pun juga meninggal. Atau sebaliknya, seorang suami yang meninggal, sebenarnya ramai lagi lelaki yang handsome mungkin pada suaminya, dan mungkin lebih berjaya,
lebih finansial lebih bagus daripada suaminya, tapi kerana memang begitu cintanya dia dengan suaminya, akhirnya ketika suaminya meninggal dia rasa rindu tak tertahan, akhirnya dia pun jatuh sakit dan dia juga meninggal. Tapi yang kita nak bincangkan, siapakah dia? Dia adalah Ahlul Bait yang kita nak bincangkan. Dan dia adalah Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah selalu kita kenal dengan namanya Az-Zahra, betul tak? Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra, apa makna Az-Zahra? Az-Zahra ini muannas daripada Zahir. Kalau Zahir tu maksudnya adalah handsome. Tahu handsome? Apa bahasa sini ya? Ganteng. Yalah handsome, lawa, comel. Ya kan, itu Zahir. Itu sebabnya orang kadang-kadang kalau nak punya anak yang handsome, boleh dia lagi nama Yusuf Zahir, Abdullah Zahir, Muhammad Zahir. Cuma kalau kebetulan, ini contoh niatnya supaya anaknya dapat anak yang handsome, mungkin dibagi nama Zahir. Qadarullah ternyata anaknya tak handsome, jangan kecil hati pula. Mungkin tak handsome di dunia, tapi boleh jadi pasti akan handsome di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya muannasnya namanya Zahra. Zahra. Zahra itu maksudnya samalah, beautiful, lawa, cantik, gitu dia. Jadi sebenarnya Fatimah cantik. Itulah dia sebenarnya. Fatimah cantik. Sebenarnya jemaah dikasihi oleh Allah, tak ada hadis sahih pun. Tak ada satu hadis sahih pun yang menguatkan tentang Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Tak ada. Fatimah Az-Zahra tu tak ada hadis sahih. Cuma para ulama tak menafikannya. Sebab apa? Sebab kerana memang selepas dicari-cari sejarah, para muarrikhin, para ahli sejarah melihat macam mana ternyata fizikal fizikal Fatimah binti Muhammad SAW merupakan wanita lembut dan cantik. So ini pun tak jadi masalah. Cuma kalau ditanya adakah dalil yang sahih, jawabannya tak ada. Namun adakah salah? Kalau gelarnya selari dengan nyatanya, maka insya-Allah ini tak ada masalah. Okey. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Fatimah dia lahir 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia lahir di Mekah 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? Umur 40. 5 tahun 35. Bermakna Nabi SAW dapat rezeki punya Fatimah itu ketika umur beliau 35 tahun. Ketika umur 35 tahun, dia baru 5 tahun. Dan Nabi SAW dah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur dia baru 5 tahun. Sepanjang itulah dia melihat perjuangan Nabi SAW ayahandanya. Pelbagai ujian-ujian dan pelbagai yang dia tengok dan dia alami dan dia rasakan juga. Dirasakan juga. Kerana Fatimah Az-Zahra ni, dia adalah Ahlul Bait. Anak Nabi SAW, putri terakhir Nabi SAW, si bungsu. Dan ia bungsu, dan ternyata ia adalah keluarga Nabi yang Ahlul Bait, anak-anak Nabi yang paling awal meninggal selepas kepergian Nabi SAW. Dan anak Nabi ada berapa? Ada 6 daripada satu emak. 1 daripada emak yang lain. Masih ingat? Anak Nabi. Ni supaya apa kita kenal cuma? Supaya kita tak ditipu dengan geng-geng yang hanya bermodal serban, hidungnya cukup mancung, lepas tu ngaku cucu Nabi. Entah ya tak tidak dia cucu Nabi. Tu supaya kita belajar ni cuma. Betul tak cucu Nabi? Jadi anak Nabi ada 6 daripada satu emak, Khadijah binti Khuwailid. Yang satu lagi
anak Nabi tapi dari emak yang lain, Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Adapun Khadijah binti Khuwailid punya 6 orang anak daripada Nabi SAW. Dan 6 anak Nabi SAW daripada Khadijah binti Khuwailid, 2 lelaki, 4 perempuan. 2 lelaki Qasim dan Abdullah, dan dia meninggal ketika kecil dan Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Oleh sebab itu para muarrikhin, orang ahli sejarah, dia tak banyak mengulas tentang Qasim dengan Abdullah. Kerana apa? Untuk apa dibincangkan? Sebab dia pertama meninggal masih kecil, tak ada sejarah hidup dia. Dan ketika dia meninggal pun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa perjuangan dia? Tak ada. Tak ada perjuangan dia. Yang belakang boleh dengar. Adik-adik dengar baik. Oh, jangan nangis-nangis. Okey. Dengar kejap. Nanti sambung nangisnya nanti. Lepas Isyak sambung lagi nangis. Cakap dengan maknya. Mak, aku nanti sambung nangis lagi lepas Isyak ya. Macam tu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah SWT, 6 sebab Qasim dengan Abdullah meninggal sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua orang Mekah suka dengan Nabi. Bermakna Qasim dan Abdullah tak mendapat cabaran, tak ada ujian apapun. Dia tak mengalami apapun kesusahan yang dialami oleh Nabi SAW. Berbeza dengan putri-putri Nabi SAW yang 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah. Dia mengalami apa yang dialami oleh Nabi SAW, dan dia menyaksikan, melihat apa yang menimpa Nabi SAW. Tapi nyatanya jemaah, putri Nabi yang pertama meninggal siapa? Ingat? Dah lupa kan? Ruqayyah yang pertama meninggal di tahun kedua Hijriah, yang selepas masuk perang Badar. Uthman bin Affan tak jadi pergi perang Badar sebab diperintahkan oleh Nabi SAW, jaga bini engkau. Akhirnya dia tak pergi, tapi dia termasuk Ahlul Badar. Walaupun dia tak ikut, cuma Ahlul Badar. Kerana apa? Kerana dia tak pergi sebab ikut arahan Nabi. Sama juga dengan Sa'id bin Zaid, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dengan Talha bin Ubaidillah, pernah dengar? Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, ni jarang-jarang dengar ni kadang-kadang cuma. Siapa orang? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya Talha bin Ubaidillah. Satu lagi Sa'id bin Zaid. Ni 2 orang ni tak ikut perang Badar pun. Dia pergi ke Syam atas perintah Nabi. Ketika dia di Syam, orang perang Badar. Padahal dia nak pergi, cuma uzur. Namun ia dimasukkan dengan termasuk Ahlul Badar. Sebab orang Ahlul Badar dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Okey. Jemaah dikasihi oleh Allah SWT, Ruqayyah yang pertama meninggal. Dan kemudian yang meninggal kedua adalah Zainab. Yang kedua meninggal adalah Zainab. Dan itu di tahun ke-8. Ke-8 Hijriah. Yang ketiga Ummu Kulthum, itu di Amul Wufud, di tahun ke-9 Hijriah. Adapun Fatimah masih hidup, dan ia satu-satunya putri Nabi yang menyaksikan, yang menengok Nabi SAW wafat. Jadi kalau yang 3 tadi tak tengok Nabi wafat, dia dulu meninggal berbandingkan dengan Nabi SAW. Jemaah dikasihi oleh Allah, sebenarnya saya pernah ceritakan sebelumnya bahawa putri Nabi SAW mengalami apa yang dialami oleh Nabi. Macam mana susah Nabi, mereka pun juga merasakan. Namanya putri Nabi, pastilah apa yang dirasakan oleh ayahnya akan menimpa dia juga. Ayahnya dimusuhi, maka dia pun juga berkesan kepada dia. Contoh, Ruqayyah, Ummu Kulthum, 2 orang ni diceraikan oleh suaminya. Atas siapa? Atas arahan bapa mertuanya Abu Lahab. Saya rasa ni dah lupa jemaah dah. Cepatnya lupa kita kajian kita. Baru bulan lepas. Kalau kita cuti setahun tak tahu lagi entah ingat entah tidak. Ruqayyah dengan Utbah.